Hari ni hari kedua kita berpuasa, iaitu Ramadan yang kedua. So, bagi Mami. Mami nak simpan. So, Mami ada berita gembira. Berita gembiranya adalah Malik dan Kabil, kedua-dua mereka berpuasa. Pagi tadi Mami suap diorang bangun sahur and diorang bangun tak ada masalah sebab ada ayah. Lepas tu kali ni sekarang ni bukanlah. Sekarang ni Mami nak belanja diorang. Bukan Mami nak belanja. Ayah bagi duit suruh belikan diorang punya kuih. Kita akan berbuka. Sebab kita bakal berbuka tak ada ayah. Ya. Ya. Kejap. Mana ayah? Ayah. Hai. Hai tu ayah satu. Hai. Ayah. Ayah ada dua. Ayah ada banyak. Tak, ayah tak ada. Okey, sebab kita akan berbuka ayah tak ada. Sebab ayah hari ni ayah dah kerja. Abil, jangan pegang steering Mami. Susah betul lah Mami, gerah betul. Mami akan cari juga tempat untuk Mami lekatkan Mami punya kamera dekat mana-mana dalam kereta. Tapi sabarlah dulu. Satu-satu. Sebab susah, Mami rasa macam Mami nak kena pegang sebelah tangan. Memanglah dah biasa boleh. Biar ayah pegangkan. Jahanam Mami punya ni. Kamera Mami sangat-sangat sensitif Kamera Mami bukan macam kamera biasa Okay, so kita akan pergi bazar Ramadan. Yang mana kita nampak, kita tak ada plan lagi kita nak pergi yang dekat mana. Cuma kita akan pergi bila macam kita rasa macam kita ambil barang nanti kejap lagi balik nanti. Kita pergi dulu bazar. Kita akan pergi bazar yang kita rasa macam okay, kat sini ada bazar lah. Okay, macam tu. Tapi arah tujuannya adalah ke arah sekolah diorang. So Mami percaya dekat dalam tu akan ada. Sebab last dulu kita pernah pergi bazar dekat dalam tu, dekat Paya Mengkuang tu, dekat area sekolah Murni Pok tu tau, yang dalam sana dekat sekolah agama Malik. So kat situ macam jauh sangat. Dan kita akan cuba cari tepi-tepi jalan mana-mana yang ada kita nampak orang jual kuih. Kita akan berhenti dan kita akan bagi patak kau. Siapa terkahon? Mami sendiri terkahon dan Mami terperanjat. Dan kita akan buat bagi diorang pilih seorang satu jenis sahaja. Sebab Mami plan untuk beli murtabak. Kalau murtabak tak ada, baru kita boleh benda lain. Sebab kita akan plan makan murtabak saja hari ni. Untuk berbuka. Kawan-kawan. Mami. Berpuasa lah untuk berbuka. Ya. Adik teman. Kita ambil kuih. Nama adik temantai. Kita onti umur yang. Yang ini sangat-sangat pemurah. Bila dia rasa dia makan apa-apa, dia nak berkongsi dengan semua orang. Kalau dia ada apa-apa, dia nak berkongsi dengan semua orang. Dia tak tahu ayah dia bagi dia RM20 saja untuk pergi bazar. RM20. Ayah kata jimat-jimat. Ya, Mami akan jimat-jimat. Jimat. Maksudnya apa? Sebab kita tak nak kita rambang mata. Bulan puasa kan kita akan beli apa saja yang kita nampak. So Mami tak nak macam tu. Benda tu akan berakhir dengan pembaziran. Sebab tu Mami cakap seorang satu kuih saja. Alamak, ada polis ke? Ramai orang semua keluar time-time macam ni. Semalam petang kita pergi fast pun ramai sangat orang order dekat fast tu. Orang yang menunggu lain, yang barang yang dah siap tu pun lain. Kabir, ke sini sikit. Mami tak nampak yang belah sana. Apa boleh nak Apa boleh? Ada. Baik. Okay, kalau macam tu okay. Mami tak ganggu Mami. Baik, ada barang. So Mami akan off dulu kamera sebab Mami nak fokus pada ni. Dah sampai tempat bazar, Mami akan on balik lah. Bye. Okay, kita kita sambung buat video. Bukan, nanti Mami akan slow-slow bagi Malik. Tengok Malik duduk pun tak betul. Semua Malik tak behave. Macam mana Mami nak bagi pegang. Mami takut. Apa nak? Kita masih dekat traffic light lagi. Yang ni dah
kali kedua Mami kata jangan pegang. Lagi dia nak pegang. Mami dah cakap jangan pegang. Ni ada orang WhatsApp. Mana? Ada dekat. Jalan kampung belah sana tu memang jam gila nak masuk Nak masuk sana. So kita sangkut kat traffic light sini lah, PTP ni. Aku tanya abang pandai atau orang abang. Okey, kita dah pergi kat tempat yang kita nak pergi, Paya Mengkuang tu. Betul lah. Tapi malangnya kat situ tak ada benda yang kita nak. Murtabaknya ada tapi beratur, ramai. Sekarang ni dah pukul 6.30. So, Mami tak rasa kita akan sempat untuk menunggu beratur kat situ kan. So, kita decide dah untuk balik. Kuih entah ke mana. Malik, duduk dia diam. Ayah akan marah nanti kalau ayah tengok video ni. Sebab bising kereta tu. Tak apa, biarkan. Kenapa kita tak jalan-jalan ni? So, kita memang balik Andor hari ni. Balik Andor Baik mak. Kita decide untuk makan je dekat Raihana. Tapau kat situ. And then kita Nak makan kat situ. bungkus lah. Kek. Kek kan ada dekat rumah. Nak lagi satu. Ya, sabar. Apa naik? Lepas tu kita balik je. Ya. Itu je lah. Kita tak ada beli kuih, tak ada beli apa. 1 sen tak ada beli apa pun. Air ke apa ke semua tak ada. Hello. Memang kita habiskan minyak 1 takuk aja. Pusing ke dalam kampung sana. Lepas tu kita keluar balik. Dan ni on the way balik lah. Terus pergi Raihana. Inilah kejadian di puasa kedua. So sekarang Mami nak call ayah. Kita ada lagi 10 minit nak berbuka. Tapi kita masih lagi di jalanan. Anak-anak masih lagi aktif. Sebab Mami ada bungkus saja. Mami tak makan kat bawah ni. So kita tunggu makanan kejap. Lagi 10 minit ni. Sempat kot. Sempat. Sekarang ni pukul 7.18. Dah pukul Kita kita akan berbuka pukul berapa kita buka? 6. 7.22 hari ni. So kita dah beli macam-macam. Dah banyak dah. Sebab beli penat. kita jadi lebih malang. Dan malang sekali kena bebel dengan bapak kau. Yang itu yang Mami paling sekali. Terima kasih ayah. Lepas ni takkan keluar lagi tanpa ayah. Bye. Akhirnya dapat juga kita berbuka. Dapat juga ambil berpuasa 1 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah.